Tapi sekarang ni bila pemimpin-pemimpin yang sama dah jadi ahli parlimen, dah jadi senator, dah jadi menteri, dah jadi isteri Perdana Menteri, tak ada seorang pun yang bersuara bila mahkamah putuskan yang kerajaan terlibat dalam penculikan diorang tu. Dia dah tengok video Mamat Bersatu ni, dia kata kerajaan yang culik, rakyat pula yang kena bayar. Dalam video dia tu seolah-olah kerajaan Madani pula yang culik. Dia tak sebut pun kerajaan mana yang culik. Ini adalah peristiwa legacy lah ya. Insiden ni adalah legacy yang kini kami. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Kalau korang ingat lagi, dulu pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan bukan main lantang memperjuangkan kes kehilangan dua aktivis Pesteco dan Amri Chekmat. Tapi sekarang ni bila pemimpin-pemimpin yang sama dah jadi ahli parlimen, dah jadi senator, dah jadi menteri, dah jadi isteri Perdana Menteri, tak ada seorang pun yang bersuara bila mahkamah putuskan yang kerajaan terlibat dalam penculikan diorang tu. Dulu bukan main lantang suruh siasat, sekarang bila dah jadi kerajaan, korang pergi rayu pula keputusan mahkamah. Aku ada dah tengok video Mamat Bersatu ni, dia kata kerajaan yang culik, rakyat pula yang kena bayar. Dalam video dia tu seolah-olah kerajaan Madani pula yang culik. Dia tak sebut pun kerajaan mana yang culik. Jadi, tarikh bermula hilang 13 Februari 2017. Bukannya 13 Februari 2023. Jadi bukan kerajaan Madani yang culik. Dan kenapa tahun 2020, 2021, 2022, waktu bos kamu jadi Perdana Menteri, kamu tak settlekan kes ni? Apa yang kerajaan dulu buat termasuklah kerajaan kamu. Kerajaan Madani pula yang kena cuci tahi korang. Jadi kes ni tak libat kerajaan Madani pun. Kerajaan Madani dan PMX bukan punca kepada kes ini. Jabatan Peguam Negara akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menamakan kerajaan dan polis bertanggungjawab atas kehilangan aktivis sosial Amri Chekmat dan Pastor Raymond Koh. Hakim Su Tiang Ju semalam memutuskan kerajaan dan polis bertanggungjawab secara tidak langsung terhadap kehilangan Amri. Kerajaan diperintah membayar RM3 juta kepada isterinya, Nurhayati Arifin, termasuk ganti rugi am, teladan, khas dan kos. Dalam kes Pesteco, kerajaan perlu membayar RM10,000 sehari ke akaun amanah sehingga dia ditemui yang dikira sejak 13 Februari 2017. Mahkamah juga mengarahkan bayaran tambahan RM6 juta atas ganti rugi am, teruk dan pelanggaran perlembagaan. Isteri Koh, Suzana Liu, turut menerima RM3 juta sebagai pampasan atas tekanan mental yang dialami. Hakim Su turut mengarahkan polis membuka semula siasatan dan melaporkan kemajuan kepada Peguam Negara setiap 2 bulan. Amri dilaporkan hilang pada November 2016 di Perlis, manakala Koh diculik Februari 2017 di Petaling Jaya oleh sekumpulan lelaki yang menaiki 3 SUV hitam. Rakaman CCTV menunjukkan sekurang-kurangnya 15 orang terlibat. Pada 2019, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia atau SUHAKAM memutuskan kedua-dua mereka sebagai mangsa kehilangan paksa oleh cawangan khas Bukit Aman. Seterusnya, Jabatan Peguam Negara AGC memfailkan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkan kerajaan membayar ganti rugi berhubung kes kehilangan aktivis Amri Chekmat dan Padri Raymond Koh. Dalam 2 kenyataan berasingan, AGC maklumkan bahawa notis rayuan itu berkaitan dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Su Tiang Jo yang memutuskan bahawa pihak polis dan kerajaan bertanggungjawab terhadap kehilangan 2 individu berkenaan. Menurut jabatan itu, setelah meneliti dan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Tinggi, jabatan ini akan memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan terhadap keseluruhan keputusan tersebut.
Amri dilaporkan hilang pada 24 November 2016 manakala Koh pada 13 Februari 2017. Pada Rabu, mahkamah memerintahkan kerajaan untuk membayar jumlah keseluruhan ganti rugi termasuk kos sebanyak lebih 3.2 juta ringgit berserta faedah kepada isteri Amri iaitu Nur Hayati Muhammad Arifin. Mahkamah sama turut memerintahkan kerajaan untuk membayar lebih 37 juta ringgit kepada isteri Koh iaitu Suzana Liu. Mahkamah membuat keputusan itu selepas membenarkan saman difailkan oleh isteri Amri dan Koh terhadap kerajaan dan polis berhubung kehilangan suami mereka. Kerajaan kena bayar RM10,000 sehari sampai pesta Koh ditemui. Tapi dah 8 tahun, bayang pun tak nampak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur buat keputusan kerajaan Malaysia diperintah bayar RM10,000 sehari kepada keluarga pesta Raymond Koh bermula dari hari dia hilang pada 13 Februari 2017 sehingga ditemui. Selain tu, Hakim arahkan kerajaan bayar lebih RM3 juta ganti rugi termasuk RM2 juta untuk kesakitan yang ditanggung keluarganya dan RM1 juta untuk ganti rugi teladan. Bila kira semua, jumlahnya dah lebih RM31 juta. Hakim Sutiang Jo tegaskan ada bukti menunjukkan kerajaan dan polis terlibat secara langsung atau tak langsung dalam kehilangan pesta Koh dan sampai sekarang tak ada seorang pun ditangkap, tak ada siapa dipertanggungjawabkan. Kes ni bukan pasal agama tapi pasal kegagalan sistem yang sepatutnya lindungi rakyat, bukan hilangkan rakyat. RM10,000 boleh bayar setiap hari tapi harga kepercayaan rakyat tak ternilai. Kalau negara pun tak boleh jawab ke mana hilangnya seorang warga negara. Dia begini, ini adalah peristiwa legacy lah ya. Insiden ni adalah legacy yang kini kami warisi lah ya. Dia insiden ni berlaku pada tahun 2015 ke 16 Baik, itu faktanya dulu. Telah ditubuh pelbagai jawatan kuasa siasatan. Okey. Dan kemudiannya keluarga Amri dan juga Pesto Raymond Koh ni membawa ke mahkamah untuk mahkamah membuat keputusan supaya mereka dapat akses kepada hasil laporan siasatan jawatan-kuasa tu. Okey ya. Kemudian mahkamah telah membuat keputusan sebelum ini terhadap permohonan boleh atau tidak isteri kepada Amri ini mendapat akses kepada laporan tu. Mahkamah membenarkan. Okey ya. Dan tujuan mendapat akses adalah untuk isteri Amri ini kemudiannya mengambil tindakan undang-undang yang seterusnya. Dan tindakan itu telah pun berakhir dengan keputusan mahkamah lah, seperti yang kita ketahui, melibatkan dua perkara, pembayaran sejumlah wang dan juga mahkamah juga mengarahkan polis untuk kembali membuka kertas siasatan. Okey ya. Jadi seperti yang rakan-rakan media sedia maklum, Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara telah membuat kenyataan untuk mengemukakan rayuan. Itu pendirian oleh Jabatan Peguam Negara. Sebab kes ini adalah kes lama yang mereka kendalikan. Baik, untuk saya, besok pagi saya akan mengadakan pertemuan dengan pegawai berkenaan dari Jabatan Peguam Negara yang mengendalikan kes ni daripada awal. Okey. Tujuannya supaya saya mendapat taklimat lengkap, gambaran menyeluruh, kerana sekarang dengan keputusan mahkamah dan arahan khusus mahkamah termasuk mengarahkan pasukan polis bagi memulakan siasatan tentang hala tuju siasatan, mengklasifikasikan sebagai apa kes sebagainya, itu setelah kita mendapat taklimat penuh lah. Okey. Itu stepnya sekarang. Saya tentunya tak boleh gopoh dalam memberikan sebarang kenyataan, selain lebih baik untuk saya terlebih dahulu mendapat taklimat lengkap. Dan kepada rakan-rakan media,
terhadap perkara ini, saya akan dari masa ke semasa memberikan perkembangannya. Okay. Ya. Untuk kes Namawi, mengapa kes tu lambat di reclassified as murder lah? After about a week. Baik. Dia Datuk Blade ada kat sini. Ada fikir. Ya. Kenapa lambat diklasifikasikan sebagai murder dan sebagainya? Dia begini. Yang kita ketahui secara maklumat yang berdikit-dikit ni terpisah tu membentuk pandangan seumpama itulah, ya. Macam juga kadang-kadang satu insiden berlaku, apabila kertas siasatan dibuka, pihak polis biasanya akan tugas pertama adalah mengklasifikasikan dulu kes itu di bawah akta apa, di bawah section apa, ya. Dia bukan satu akta, dia bukan satu section, kadang-kadang dibaca bersekali dengan itu. Baik, setelah mereka membuat pengkelasan itu, barulah mereka akan bincang tentang hala tuju siasatan. Hala tuju, sebuah siasatan. Jadi hala tuju tu barangkali bukan single aja, kadang-kadang dia dua, kadang dia tiga hala tuju. Okey, sebelum kemudiannya mereka memuktamadkan kertas siasatan itu. Itu kaedah. Saya pun lama kelamaan dah belajar cara tu, sebab demikian banyak diberi taklimat terutama kes yang high profile. Step yang paling penting adalah membuat pengkelasan. Setelah apa? Setelah kenyataan-kenyataan awal diambil daripada saksi-saksi, ya. Jadi daripada situ barulah pengkelasan terhadap akta apa, section mana, dan itu akan mereka strategikan mengikut hala tuju siasatan. Yang paling penting adalah mereka mencari kebenaran dan menegakkan keadilan berasaskan kepada peruntukan undang-undang yang paling munasabah, paling dekat untuk mereka guna pakai. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.